Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. So hari ini kita berada di pantai Batu Hitam di Berserah, Kuantan, Pandaru Makmur. So di hadapan kami ni ada, korang nampak tak? Ada 1, 2, 3, 4 kapal. Mungkin dia nak berlabuh di pelabuhan Kuantan lah. Tapi tak nampak kot sebab dah pecah sangat dah. So kalau nampak yang macam ada bayang-bayang kapal tu, itulah. So itu pandangan daripada jauh, berapa kilometer ke depan. Jadi hari ni kita berada di food court. Food court ni dia ada banyak kat sini. Ada laksa, ada nasi ayam Hainan, ada celup tepung, ada mi kari, nasi ayam lagi kan. Okay, so memang dia tepi jalan betul-betul. Kalau you all daripada Kuantan melalui jalan ni, daripada Kuantan menghala ke Cerating, memang akan lalu kat sini. So dia sebelah kanan, sebelah kanan. So parking pun banyak. So kat sini sebenarnya ada kursi-kursi yang dekat meja batu ni. Jadi kat situ ada tangga. So ada tangga. Jadi kalau mak ayah makan kat atas, kat bawah anak-anak boleh main tepi lah, nampak lah. So maknanya keselamatan tu kita nampak depan mata kita lah. Okay, cuaca sangat baik, Alhamdulillah. Ada sikit-sikit je lah nampak macam gelap-gelap awan tu, macam mendung, tapi still okay. Kalau awak nampak ni cantiknya pemandangan sini. Dekat situ saya tengah zoom, ada macam kapal kecil. Tak sure, mungkin dia memancing, tapi ombak kuat juga. So macam risau kan. So kalau kita pergi ke sebelah kanan saya, dia ada pokok kelapa. So kat sini kalau toilet dia pun okay, function. Parking kat sini pun boleh kan. So kat belakang kami ni adalah kedai celup tepung. Kemudian kat sini banyak nasi ayam lah. Kalau nak view daripada kiri ke kanan pula, sebab hari ni hari Isnin. Biasanya di Kuantan hari Isnin kedai banyak tutup, kedai makan banyak tutup. Kenapa? Sebab hari Jumaat, Sabtu, Ahad biasanya pelancong ramai datang ke Kuantan kan. Jadi diorang biasanya kerja extra hours dan sebagainya lah. Jadi biasanya Isnin atau Rabu. Ada kedai tutup hari Isnin, ada kedai tutup hari Rabu. Jadi macam itulah di Kuantan lah kebanyakannya. So Majlis Pembandaran Bandaraya Kuantan pun dia memang maklum lah, kedai di Kuantan ni lebih kurang macam tu lah dia punya operasi hours je kan. So, kita pusing lagi, kita tengok pantai sini. Sekarang ni pukul 6.25. Trafik tengah sesak, tengah jam jugalah nak menghala ke Gambang kan. So kita sekarang berada di Berserah, pun nak menghala ke bandar, ada urusan di bandar pun jam juga. So kita santai dulu kat sini kan, tengok laut dulu. Pantai ni ada beberapa pantai lah. Kuantan ni ada beberapa pantai lah. Pantai Tisi, Pantai Tembeling, Taman Gelora, Batu Hitam, Pantai Baluk. So you all boleh pilih-pilih lah pantai yang untuk. Ada juga tempat-tempat yang ada tempat campsite kan, untuk camper truck. Boleh bawa kemah sendiri, ataupun yang cari package yang ada kemah. So itulah, sekarang ni kita tengah tunggu lagi. Kita ada order mi kari. So itulah rezeki kita, mi kari lah hari ni. Kita support lah lokal. Itu saja. Semoga bermanfaat. Jaga diri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.